أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah. Uh, Sama-sama kita buat ulang kaji, insya-Allah. Ulang kaji kita pada hari ini adalah mengenai fi'il-fi'il, kata-kata kerja yang popular. Sama ada yang popular tu dari segi banyak disebut ataupun biasa kita dengar. Banyak disebut dalam Quran ataupun dia tak sebanyak yang lain tapi kita biasa dengar dalam Quran. Mungkin surah-surah lazim yang kita biasa baca. Contoh macam itulah. Okey ya. Jadi ibu-ibu ayah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Halo wassalam, masya-Allah Ibu Maimunah, Kak Najwa, dan yang lain-lain, masya-Allah ya. Sekarang ni saya nak tanya, agak-agak ibu-ibu semua, apa dia fi'il yang paling kerap, yang paling biasa ibu ayah dengar dalam Quran? Cuba kongsikan dengan saya. Cuba sebut. Apa-apa je. Qalu, qala ya, okey. Bermakna daripada makna berkata-kata lah. Berkata-kata iaitu qala, okey. Jadi bila kita sebut pasal fi'il ni, kita sebut dulu dia punya fi'il madhi dia. Fi'il madhi dia macam mana? Qala. Qala mudhari' dia yaqulu. Qala yaqulu. Fi'il amar dia qul. Qul fi'il amar dia. Kata kerja perintah dia qul. Okay. Saya punya laptop ni tanda mati tu susah nak tulis tapi tak apalah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini di antara fi'il yang paling popular dalam Al-Quran. Saya nak tanya semua setuju tak? Daripada kita biasa jumpa fi'il daripada qala ataupun daripada yaqulu ataupun qul. Sama ada bentuk fi'il madhi. Fi'il madhi qala pula kadang-kadang kita jumpa qalu, kita jumpa qultu, qulna. Betul? Yaqulu fi'il mudhari' dia kan. Qul lagi lah, qul hari-hari kita baca. Qul tu fi'il amar. Jadi maknanya kita dah tahulah maknanya berkata-kata. Kalau qala fi'il madhi telah berkata. Yaqulu tengok sedang berkata ataupun berkata saja. Qul katakanlah. Yang kita ambil dunia permukaan dia. Dia punya kotak paling utama. Saya nak tanya ibu-ibu ayah semua. Sekejap ya. Okey. Ibu-ibu semua. Qala. Mana tadi? Okey.
Kalau fi'il madhi dan fi'il mudhari', kotak utama dia kotak berapa? Kotak paling utama. Kalau kita cari dalam kamus pun, dia akan berikan daripada kotak tersebut. Kotak berapa? Kotak pertama. Kotak pertama. Daripada kotak pertama tu kita akan kembangkan. Okay. Daripada kotak pertama, qala. Kemudian dalam Quran kita akan jumpa qala, qalu, qalat, qalata, qulna, qulta, qultuma, qultum, qulti, qultuma, qultunna, qultu, qulna. Itu dia punya, kita panggil mustaqat dia, pecahan-pecahan dia. Tapi yang kita kena ingat, kotak pertama tu, qala. Untuk dia seorang lelaki. Okey. Yaqulu. Yaqulu fi'il mudhari'. Itu kotak pertama. Daripada yaqulu, kita biasa jumpa dalam Quran nanti. Kita akan jumpa yaqulan, sama ada yaqulani, yaquluna. Yaquluna banyak. Taqulu pun ada. Taqulani, yaqulna, taqulu, taqulani, taquluna, taqulina, taqulani, taqulna, aqulu, naqulu. Itu pecahan-pecahan dia. Mengikut makna ayat. Mengikut makna ayat. Itu kita belajar kaedah fi'il madhi, fi'il mudhari' lah. Tapi nak bagi tahu, daripada qala, daripada yaqulu, kita jumpa macam-macam ratusan perkataan lain yang berkaitan. Qul fi'il amar. Kalau fi'il amar utamanya kotak berapa ibu? Fi'il amar utama dia kotak berapa? Dari kotak berapa? 7. 7, betul ibu. Utamanya dari kotak 7. Untuk kamu seorang lelaki depan mata. Jadi daripada qul itu akan jadi qula, qulu, quli, qulat, quli, qulata, qulna. Okey. Dia akan bertukar-tukar macam itulah. Jadi fi'il yang popular dalam Quran pertama qala, mudhari'nya yaqulu, fi'il amalnya qul. Setuju semua ya? Setuju. Okey, apa lagi cadangan ibu-ibu semua yang biasa dengar? Khalaqa. Khalaqa. Betul ibu, khalaqa boleh masuk. Okey. Khalaqa. Mudhari'nya yakhluqu. Fi'il amarnya ukhluq. Tapi fi'il amarnya jarang jumpalah pasal yang menciptakan Allah SWT. Sekarang Allah nak perintah Allah, ciptakanlah oleh engkau wahai Allah. Kan perbuatan khalaqa ni hanya Allah Ta'ala saja yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi fi'il amarnya, kaedah fi'il amarnya ukhluq lah. Ukhluq ni kaedah fi'il amar, nyebut fi'il amar dia. Okey, tapi kita tak gunalah dia punya fi'il tersebut. Memang tak digunakan dalam pertuturan pun. Okey, tapi kaedahnya macam itulah. Macam tu. Khalaqa telah mencipta. Yakhluqu fi'il mudhari' dia. Yakhluqu ma yasha. Khalaqas samawati wal ard. Banyak dalam Quran. Sama ada khalaqa ataupun yakhluqu. Okey. Paling banyak antara dua ni lah, khalaqa ataupun yakhluqu. Ataupun kadang-kadang khalaqna ataupun nakhluqu, yang kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini dua yang popular. Apa lagi ibu-ibu, cadangan ibu-ibu apa dia yang kita biasa baca? Fa'ala. Ibu Fa'ala. Ibu Mahzum, fa'ala. Okey, fa'ala tu dah fa'ala yaf'alu. Okey, tak apalah. Fa'ala yaf'alu tu
Itu yang paling biasa lah ya. Itu sangat-sangat biasa. Nama pun fi'il kan. Tak apa, kita tulis juga. Ustaz, Qatala yang ketulu. Itu biasa ke ibu jumpa Quran Dia juga. setuju ke ibu? Semua. Biasa jumpa ke ataupun ada, sekadar ada? Ada kadang-kadang setengah surah tu ada. Ya. Okey, boleh lah. Tapi pada saya anggap Qatalah tu kurang sikit lah, kurang masyhur. Kita memang ada tapi kita nak yang paling masyhur, yang paling popular. Tapi boleh lah, Qatalah boleh lah. Okey, boleh. Basoro Tapi Ustaz. dia, ya ibu, tak apa, Basoro. kita ambil satu-satu. Saya ambil yang ni. Qatalah, saya ambil ibunya Qatalah Basoro ya Ustaz. Qatalah yaqtulu. Okey, fi'il amalnya uqtul. Okey, uqtul. Okey. Nasara. Nasara makna apa ibu Azam? Nasara? Basoro Ustaz, Basoro. Basara. Hmm. Basara banyak juga ke basir? Ro. Ya Basara bersuru. ibu ya. Hmm. Ya bersuru. Cuba ibu berikan contoh ayat dia. Dia tanda banyak kita sebut, beri contoh ayat. Kejap je terbayang depan mata kita. Itu maksud banyak. Maksud popular. Ataupun tak banyak dalam Quran tapi bila sebut bagi contoh, ada dalam surah-surah lazim yang kita biasa baca dan kita terus dapat membayangkan ayat dia. Itu yang saya maksudkan. Ada, bukan tak ada, basara melihat, tapi pada saya dia kurang popular. Tak apa ibu ya, kita try fi'il lain. Ibu yang lain Nazala. 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 Okay, Nazala. Nazala maksudnya apa ibu? Contoh ayat ibu. Ayat contoh Nazala. dia. Nazala. Tadi warna hilang ni dah. Bermakna Kul kurang kuat. Kul nazzalahu. Itu nazala. Ni nazala saja. Nazala, okay. Kalau nazala kurang. Tapi kalau dengan zaiti sabdu, nazala. Nazala. Nazala ataupun anzala. Okay. Dua ni boleh lah. Banyak juga. Lebih-lebih lagi anzala. Saya ambil anzala. Okay. Pasal apa? Kitab Taurat, Injil, Zabur, Quran, empat-empat ni semua Allah ada gunakan anzala. Tapi kalau nazzala hanya untuk Quran je. Nazzala hanya untuk Quran kerana betul Ustaz kan, because dia beransur-ansur kan. Turun beransur-ansur. Berperingkat-peringkat. saya diterangkan dalam grup, kalau anzala daripada bab if'al diturunkan sekaligus. Jadi kitab Taurat, Injil, Zabur Allah turunkan sekaligus. Jadi digunakan anzala wa anzalat Taurat wal Injil. Tapi kalau Quran sekali Allah gunakan inna anzalna. Allah gunakan anzalna, kami turunkan. Ada ayat-ayat lain boleh lah. Fi lailatul qadr, pada malam al-qadr, maksudnya pada satu malam Allah turunkan Al-Quran sekaligus 30 juzuk daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Itu digunakan anzala. Dan Allah gunakan lafaz anzalna. Okey, ini kira popular lah pasal kita biasa baca. Kita bila sebut saja kita boleh bayangkan ayat dia. Jadi sekarang ni yang contoh yang kita jumpa sekarang ni semuanya 3 huruf.
Kita ambil anzala tu dah jadi 4 huruf dah. Contoh yang 4 hurufnya anzala. Okey. Anzala maknanya telah menurunkan. Saya mana huruf zai ni? Okay, anzala. Kalau anzala mudhari'nya macam mana ibu? Ibu-ibu semua. Anzala atau wazan af'ala, mudhari'nya macam mana? Yunzilu. Yunzilu, betul ibu. Okey. Yunzilu. Anzala yunzilu. Okey. Kalau fi'il amar dia, macam mana fi'il amar dia, ibu? Fi'il amar untuk bab if'al dah lain sikit lah. Unzila. Kalau Ustaz. macam mana ibu? Unzila. Salah, itu fi'il madhi majhul. Oh. Wazan dia af'il. Unzul. Bukan. Unzul. Bukan. Wazan fi'il amar dia akan jadi af'il. Ibu dengar saya kata af'il. Anzil. Anzil lah dia punya tu. Anzil. Anzil alaina, turunkan ke atas kami. Ma'idatan minas sama. Okey tu. Anzil. Okey. Jadi ibu-ibu jangan ingat kalau fi'il amarnya mesti alif depan tu tak ada baris. Tengok huruf ketiga. Bukan. Tengok pada bab. Kalau dia buat if'al macam ni, anzala yunzilu, fi'il amarnya atau wazan af'il anzil. Okey, setakat 4 ni dulu saya nak tanya ibu-ibu semua. Setakat 4 ni dulu. Saya tanya Kak Najwa. Kak Najwa boleh unmute Kak Najwa? Unmute. Ya Ustaz. Okey, Kak Najwa, apa terjemah qala yaqulu? Telah berkata, sedang berkata. Okey. Khalaqa yakhluqu? Telah menciptakan, sedang menciptakan. Maksudnya sebut mencipta sajalah, kita faham. Mencipta. Okey, kalau qatala yaqtulu? Telah membunuh, sedang Atau apa? Membunuh je. Membunuh. Membunuh. Kita tahu lah kalau qatala telah membunuh. Kita sebut membunuh tu kita faham lah. Kalau fi'il madhinya telah, mudhari'nya sedang. Okey. Anzala yunzilu? Telah diturunkan. Kenapa diturunkan? Kenapa terjemah ada di kat depan? Itu terjemah majhul. Menurunkan. Telah menurunkan. Apa beza kalau anzala dengan nazzala? Nazala turun secara berperingkat. Kalau ada sabdu, nazzala berperingkat. Kalau anzala sekaligus. Bagus, Masya Allah. Okey, dah 4 dah. Ibu-ibu semua 4 ni, afwan. 4 ni boleh ingat? InsyaAllah. Boleh. InsyaAllah. Okey, lagi ibu-ibu semua, apa lagi yang popular dalam Quran? Lagi. Huda, Ustaz. Huda. Yahdi. Huda bukannya fi'il ibu. Huda tu isim, petunjuk. Kalau hadaya yahdi. Okey. Hada yahdi, memberi petunjuk. Yahdillahu ma yasha. Yahdillahu man yasha. Okey. Boleh. Hada yahdi. Okey, bagus. Pasal kita biasa baca dalam surah Fatihah. Mana yang kita biasa baca surah Fatihah tu ibu? Daripada hada yahdi ni.
Ibu masuk. Ihdinas siratal mustaqim. Bagus. Ada. Ada mudhari'nya yahdi. Okey. Ibu-ibu yahdi. Cuba baca satu ayat yang ada yahdi. Yang terlintas kat kepala walaupun tak tahu surah apa pun tak apa, tapi biasa macam popular je ayat ni. Cuba sebut. Yahdi. Yahdi ila siratil mustaqim. Apa? Yahdi ila siratim mustaqim. Boleh tu? Menunjukkan kita tahulah, biasa dengan ni yahdi ni ila siratim mustaqim. Okey? Jelas Kalau hada kita biasa baca dalam Quran dan dalam doa kunut. Mana kita biasa baca hada dalam doa kunut ni? Ibu. Allahumma hdina fiman hadait. Hadait tu daripada hada. Hadaita asalnya. Hadait, engkau memberi petunjuk. Okey. Lagi? Ibu-ibu semua, apa lagi? Tambah lagi. Ibu Zainab pun boleh turut serta, Ibu Nuraini boleh turut serta. Mana Ustaz? Ibu Zanita ya. Mana? Bagus sangat. Mana kita biasa jumpa mana sampai serak suruh ibu. Mana. Okey. Oh sorry. Mana Hamzah. Ya. Okey, tak apa. Saya punya huruf Hamzah tak boleh tulis. Dia merosak sikit, tak apa. Mana. Sepatutnya Hamzah tu tak payah ada alif tu. Tapi tak apalah. Mana mudhari'nya yu'minu. Okey. Setuju tak? Kita banyak jumpa dalam Quran yu'minu mana? Betul Ibu? Betul Ustaz. Betul Ustaz. Okey. Tanda kita biasa jumpa. Ibu-ibu sebut satu ayat yang ada amanah ataupun dia punya sorof daripada dia, mustaq daripada amanu ke, amanat ke, amanah ke. Amana rasulu bima unsila ilaihi. Amanah rasul. Nanti amanah rasul lagi yang lain selain amanah. Ya ayyuhallazina amanu. Biasa kan? Lagi ibu. Amanah ada amanah. Biasa ibu jumpa amanah. Amanna Ya? billah. Nampak? Dah agak dah. Amanah je automatik belakangnya billah. Amanna billah. Wa bil Okey, yawmil yu'minu. akhir. Yu'minu apa? Yu'minu yang ada. Yu'minu ke ataupun adik-beradik dia daripada 14 kotak tu. Bima kanu. Yu'minun contoh. Ada Wa cerita ma lain. kanu yu'minu. Wa ma kanu yu'minun. Okey boleh? Tidaklah mereka beriman. Itu semua daripada amanah yu'minu. Okey. Kalau fi'il amar dia macam mana fi'il amar dia? Fi'il amar dia. Fi'il amar dia amin. Fi'il amar dia amin. Oh, amin yang dalam Fatihah tu ke? Fatihah, amin Fatihah tu lain. Ini amin. Contoh. Ya aman al-khaifin. Aminna min. Aminna min ma la khaf.
Ya amanal khaifin. Wahai Allah Ta'ala yang memberikan amalan kepada orang-orang yang takut. Aminna. Amankanlah kami daripada apa yang kami takut. Macam tu. Jelas ibu-ibu semua ya. Bagus Ibu Zanita. Contoh yang baik. Lagi ibu-ibu semua. Apa lagi contoh? Satu lagi contoh. Apa lagi? Boleh berikan satu lagi. Banyak je. Kalau saya sebut satu-satu orang, semua O. Cuba fikirkan. Boleh Ibu, saya cakap seorang ke? Ibu dengar tak suara saya? Ya? Apa Ibu? Ridu. Ridu. Ridu tu fail apa Ibu? Kafaro Ustaz. Apa Ibu? Ridu? Kafaro. Cuba Ibu ulang balik, saya tak dengar suara. Kafaro. Tak, suara Ibu putus. Macam mana pula tu? Cuba ulang balik Ibu. Sekejap. Kafaro. Oh, kafaro. Okey, kafaro. Betul. Kafaro mana? Lawannya kafaro lah. Okey. Kafaro ni kira antara yang paling popular. Kafaro. Okey. Yakfuru. Contoh ayat. Ukfur. Contoh ayat Ibu. Kafaro tadi. Mana dia hilang lah. Okey. Tapi dia kafaru Ustaz. Tak kisah Ibu, asalkan dari adik-adik dia. Okey. Asalkan Allazina daripada kafaru wa saddu an itulah dia. sabilillah. Bukan ni kita nak yang betul-betul kafaro. Oh, okey. Maksudnya daripada itulah, daripada pecahan itulah. Kan? Okey. Okey, lagi ibu-ibu yang lain. Kafaro, mudaratnya yakfuru, apa lagi ayat daripada kafaro saja. Tak kira fi'il amar ke, fi'il mudhari' ke. Cuba fikirkan. Kana Ustaz. Ya? Kana. Ibu, faham tak saya kata? Saya kata dah tak ada fi'il lain dah. Saya nak daripada kafaro saja. Cuba bayangkan dalam fikiran apa ayat-ayat yang ibu-ibu terlintas sekarang ni yang ada kafaro. Banyak Ibu. Kita ada 10 orang, masya-Allah. Masing-masing kena cuba fikirkan. Cuba cari, cuba fikirkan. Paksa diri. Cuba. Kafara ba'da imanihim. Kafara ba'da imanihim. Okey. Banyaklah contoh lain Wala takfur, janganlah kamu kufur. Okay, dan banyak ayat-ayat lain insya-Allah. Setakat itulah ibu-ibu semua ya. Okay, jadi ada beberapa contoh yang saya berikan kat sini. Siapa nak sebut daripada awal tapi jangan tengok terjemah dalam buku. Semua dah salin dah kan? Jangan tengok je ibu-ibu semua tapi tak salin. Okey. Tutup buku nota semua. Tengok skrin je. Tengok skrin laptop ataupun handphone semata-mata. Jangan buka nota yang dah salin. Kalau salin tadi jangan buka nota. Siapa nak terjemahkan dari awal? Tak payah. Telah sedang tak payah. Terus direct terjemah makna je. Siapa nak buat?
Saya cuba. Okey, bagi Ibu Dr. Syahya. Khalaqa telah mencipta. Sekejap, saya buat Yakhluqu. dari awal. Kejap, Macam Ibu. mana cik? Okey, qala. Qala telah berkata ia. Tak payah telah. Terus Okey. qala yaqulu berkata. Qala berkata, yaqulu Tak payah di. Ibu. Terus qala yaqulu berkata. Qala yaqulu qul macam tu. Terus. Okey. Qala yaqulu qul. Khalaqa yakhluqu. Bukan Ibu, macam ni. Ibu dengar saya buat ni. Qala yaqulu berkata. Khalaqa yakhluqu menjadikan, mencipta. Macam tu. Qala terus. yaqulu berkata. Macam tu. Okey. Khalaqa yakhluqu mencipta. Bagus. Qatala yaqtulu membunuh. Bagus. Anzala yunzilu menurunkan. Bagus. Hada yahdi memberi petunjuk atau memberi hidayah. Bagus. Amana yu'minu beriman. Ibu kena panjangkan. Mana? Kalau amanah aman. Mana? Amana yu'minu beriman. Bagus. Kafara yakfuru kufur. Ia kufur. Okey. Macam tu. Cuma kalau kita belajar tafsir nanti barulah kita tahu ni kalau fi'il madhi mestilah tambah telah, mestilah mudhari' tak adalah telah, mana tu lah. Okey, tapi sekarang ni kita nak ingat makna direct. Kalau qatala tu maksudnya bunuh. Macam tu. Boleh Ibu ya? Boleh insyaAllah. Macam tu supaya melekat dalam kepala. Okey. Siapa lagi nak try? Ibu? Ibu Mahzum tadi Okey, saya Ibu. cuba Ustaz. Okey. Qatala yaqtulu berkata-kata. Qatala. Sorry Ustaz. Qala. Terus qatala. Qatala yaqtulu membunuh. Anzala yunzilu menurunkan. Ada yahdi memberi petunjuk. Okey. Mana yu'minu beriman. Kafaro yakfuru kufur. Okey, alhamdulillah. Jadi ibu-ibu semua ini antara yang kita biasa jumpa dalam Al-Quran. Minta maaf lah. Saya malam ni agak kepenatan sikit. Jadi batuk lagi. Tak dapat nak fokus. Jadi setakat ini boleh Ibu ya. Semua setakat ini dulu insyaAllah ya. Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah